Banyak beza be. Percaya lah. Minyak taring sawah ni memang banyak beza. Kalau minyak lain biasanya ada minyak litoh. Siapa minyak belacak. Tapi nak banding dengan kita ni, minyak pati litoh, kita gunung. Minyak ikan belacak fresh. Paling power sekalinya lemak ulas sawah. Kalau nak banding dengan produk lain, hak kita bukan kata nak jatuh hak lain. Hak kita memang ni 10 jari. Cara dia pun super je cara pakai. Tapi kualiti minyak gabungnya campur formula kita ni sapu ada cara dia. Share dia 5 hari boleh tengok dah. Nak ikut pada kesel dia lah. Orang duk guna dah belum pada ni. Sama sekali daripada saih jadi lagu ni. Tak. Boleh tengok beza dia. Dari segi saih. Lepas pada tu dari segi prestasi. Dia makin orang boh. Taring sawah ni dia makin orang. Dia betul. Dia gagah. Memang dia padu ke awak kita. Kalau kena molek. Tak. Kalau kita teh di jari. Sama sedah jadi. Cuma kalau katalah hak mana feedback hak mari beli yang kita ni kasih hak beli minyak lain dah. Dah ni maksudnya mari beli minyak ni belakang dah ni. Taring sawah ni. Memang ni 10 jari lah. Hak mana nak rasa keluar biasa deh. Nak dapat ke feedback hak tentu melompat-lompat klik link di bio kita. Kerap